Bila pertama kali aku tengok Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, wow. Aku terus teringat MU kena bantai kat sini weh. Banyak kali MU kena bantai kat sini. Aku terus teringat Bono ni. Aku baru je balik breakfast. Aku breakfast cepat tadi, banyak juga aku makan. Tapi aku just ambil OT lah untuk hari pertama ni. Sebab dia still dalam mode explore dan survival. Aku tak nak ambil yang bukan dan sekejap lagi tiba ambil bacon yang apa ke arah yang tu lah, yang tidak halal tu kan. So kita ambil yang kita play safe lah untuk hari pertama ni. Dalam 20 minit lagi kita nak turun. Aku nak tengok satu kelab bola ni. Let's go. Oh ya, disebabkan bilik aku masih lagi nampak macam bodoh, aku tak prep apa-apa barang lagi. Malam tadi memang barai gila, penat. Aku letak ni lah, por favor, no molesta. Sebab bukan apa, barang aku semua berterabur lagi weh, berterabur. Tak ada weh, malam tadi penat gila weh. Okay, good morning. Ini hari pertama aku di Sevilla, full day lah di Sevilla. Sekarang kita jalan kaki. Kalau tengok kat sini guys, dekat je weh, dalam 6 minit jalan kaki je. Jadi kalau korang tengok kat sini, ini semua area pejalan kaki. Jujur tu tengah cakap, aku pagi ni aku tak mandi. Sejuk weh. Bangun lambat kat tadi, bangun dalam pukul 8.30. Lepas tu aku turun breakfast pukul 9.30. Ini yang kau tengok, yang aku tengah lalu ni, ini actually area Nervion Plaza. Antara plaza terbesar dia orang lah weh, kat sini. Yo, good morning di Sevilla. Hari pertama ataupun pagi pertama aku dekat Sevilla. Wow, kalau kau tengok kat belakang, ini dia. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Bila cerita pasal stadium ni guys, banyak cerita ataupun story yang menyedihkan lah Sebab dekat stadium ni MU kena berapa kali weh. Ini juga adalah stadium Bono. So aku sangat-sangat menunggu nasib baik Bono tak ada kat sini. Kalau Bono ada kat sini aku dah jumpa dia dah. Menyerap aku dengan dia. So kat sini adalah stadium pertama yang aku explore di Spain. Cerita dia sekarang ni, aku nak kena pergi Puerta 4, nombor 4. Gate nombor 4. Let's go. Bagi aku stadium ni rare weh. Sebab stadium dekat sini, nampak? Dekat sini Nervion Plaza. Negara dia orang ni ataupun dekat Sevilla ni, memang dia orang utamakan lifestyle weh. Bukan heavy punya lifestyle, bukan macam FOMO punya lifestyle. Dia orang tenang, relax. Pagi-pagi jalan je weh. Ni steady weh. Steady gila. Okay, sekarang aku baru dekat Puerta 4 ataupun gate 4. Katanya nak kena jumpa Paco. Suruh Paco ambil. Tak tahu. Hola tu Paco. Ongoing training already? Yes. Oh, okay. Nice. Sekarang ni pukul 10.53 pagi tau. Tadi aku masuk ke dalam, aku sempat tengok training session pasukan Sevilla sendiri. Tapi dia tak bagi banyak masa. Dia bagi dalam 10 minit, 8 minit. Aku rasa 8 minit kot. Aku dapatlah tengok Aku Adam tadi. Tengoklah Alexis Sanchez tadi tengah training semua. Dan aku suka nak cerita pasal cuaca dekat Sevilla ni. Ni tengah panas ni tau. Panas menjerit ni. Aku masih lagi sejuk. Tak ada berpeluh pun. Tong from Vietnam. Yeah, just call me John. John. Yeah, John John. Cena. No, John Barca. John Barca. Barca? Yeah. Wah. Hey, bro. So how about you? Real Madrid. Hala Madrid. So we are the biggest rival over here. But today we are companions, you know? Yeah, El Companion. El compañero. El Companion. And then we'll see what we can do. I see Ako Adams, I see Alexis Sanchez go training, playing, ball passing, the coach like shouting. That hard. That hard. Yeah. Against the Barca. Yeah, we just beat This guy is Barcelona. sad because of it. So guys, sekarang kita dalam shop store ataupun kedai Sevilla. Be nice weh kita tengok experience kat sini. Macam-macam ada. Hoodie dan sebagainya. There's a lot of things to explore here in the shop Sevilla. Nice. So, aku tengah Usha, aku dapat satu jersey Sevilla untuk warna merah ni. Dan aku dapat satu jersey retro special edition for this week La Liga Retro Match kat sini.
Nice. So aku rasa aku nak rimbat satu lah. Kita rimbat satu dulu. Alang dia cakap boleh rimbat, kita rimbat. Saiz XS, saiz M. Ni saiz XS. Aku rasa aku rimbat yang ni kot. Kita cuba dulu. Jom. Aku dah kenakan jersey Sevilla yang ni khusus untuk La Liga Retro Matchday untuk weekend ni. Nice gila weh. Kena dengan aku. Lawa. Lepas tu aku ada satu lagi. Jersey Sevilla away. Yang ni. This one size XS. Janji kena tapi lawa weh. Baik. Ada banyak gila option lain. Contoh macam topi ke, jaket ke. This is how Malaysian football tiru ataupun buat untuk kita naik tarafkan lagi bola sepak Malaysia. Aku baru je keluar daripada store Sevilla tadi. So kita dapat satu jersey untuk home retro La Liga Matchday dan kita dapat satu lagi jersey untuk away. Warna merah aku ambil tadi. Nice. So sekarang kita nak explore dekat bahagian luar stadium. Lawa weh. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nama dia. What is your thought about the stadium? It's amazing, bro. So huge. So huge, right? Yeah, I can feel the history, the glorious history of Sevilla. Yeah, when that's you why. Look at the outside of the stadium. All how many the- titles that Sevilla have won. Yeah. Yeah. And recently, proudly, UEFA Europa League Yeah. 2022, Yeah. 2023, Sevilla. Pablo is actually, even he is Spain, this is the first time he's been here. My first time here as well. It's just beautiful, man. I like the red with the silver. I like the showing off of all the titles. Wow. I like that it's in the middle of the city. It's super convenient, it's beautiful, and I'm looking forward to see the inside, you know? For sure. The latest one is 2022-2023 Europa League winners. And this is the god of Europa League. Yeah, it's the temple, man. It's the temple of Europa League. They've won more than anyone else. So sekarang kita dekat Puerta 22. It's actually gate 22. Kita dekat bahagian belakang Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. So kita masih lagi tengah explore stadium. Banyak gila historical moment ataupun pop-pop yang baik juga dekat Stadium Sevilla ni guys. Aku lupa berapa total gate yang dia ada. Tapi paling penting guys, sebelah ni je dah rumah orang weh. Kau faham tak? Sebelah ni je dah rumah orang. Sebab tu football dekat Sevilla ni ataupun dekat Spain ni, dia orang jadi culture sebab sebelah ni je dah rumah orang lah. Depan tu dah mall dah. Kau faham tak? Dan dia orang punya area untuk stadium tak besar pun. Ni, kau tengok tak dia punya gap untuk stadium dan juga jalan raya utama. Macam tu je weh. Ni antara benda yang kita boleh ambil lah. Benda yang kalau korang tengok ni kita boleh belajar lah. Cerita pasal Sevilla ni guys, kalau kau tanya aku secara jujur, ini memang antara kelab ataupun stadium yang memang aku nak pergi tengok sendiri dengan mata aku. Sebab bukan apa, Sevilla ni daripada bertahun-tahun masa mula-mula aku create content, dia penuh dengan play-play yang menyakitkan MU. Sevilla selalu menjahanamkan mood MU. Daripada dulu sampai menang Europa League banyak kali dah. So that's why. Cantik gila kan? Memang nice. Look at the stadium. Wow. Okay, sekarang aku rasa dia nak masukkan aku dekat bahagian dalam. Tong. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah. ¿Cómo te llamas, amigo? Sí, Malaysia. María. So sekarang kita baru je masuk dekat area jurnalis. Ini adalah room untuk press conference. Dice a la afición del Sevilla Fútbol Club de cara al partido contra el Atlético de Madrid, viendo que la situación es tan crítica y que tiene peor puntuación que el año pasado, que se salvó por un solo punto. Sí, mira, es verdad que yo llevo un partido aquí, ¿vale? Entonces llega... It's very Sevilla punya style. So kalau tengok dekat sini, ini tempat untuk press conference. Semua ada kat sini. Menariknya, macam-macam yang kita boleh tengok yang kita dah dapat dan press conference baru saja habis tadi. Sebab sekarang ni Sevilla tengah dalam keadaan chaos dekat nombor 17 dalam La Liga. So ini adalah momen paling penting untuk make sure Sevilla menang ke atas Atletico esok hari. So kita tunggu esok macam mana Sevilla menentang Atletico Madrid. So guys, ini nama dia
tomato soup tau. Sup ni yang peliknya dia letakkan dalam cawan. Kau kena minum macam ni. Kau tengok aku rasa tomato soup. Smoothie. The smoothie, yeah. Yeah. But this is In smoothie we have milk. Kalau dekat Malaysia nak makan tomato, kau pun macam pening fikir 2 kali lah. Dekat sini tomato ni dia buat sup. Dia buat sup, kalau minum ni minum sup. Dia macam tak boleh berlawan.